Oh my god. Macam lalat. Tunggu shoot guys, kita tunggu shoot guys. Okay, sebelum adanya shoot, okay, ni Rafiq, Hai. Kiki. Jadi hari ni kita orang nak buat reaction Avengers Doomsday. What? Ya, betul. Ya, jadi Rafiq dia taklah like peminat Tega. No. Oh my god. Okay guys, Syuk dah enter the room. Okay, jadi Syuk, Rafiq, hari ni kita akan buat reaction trailer Avengers Doomsday. Dan for you guys information, diorang dua ni is not bukan peminat Tega. Ya, MCU. betul. Like kalau cakap MCU apa korang tahu? Like Marvel. Korang tengok tak Avengers ataupun superhero dalam MCU tu lah? Iron Man ke, Black Panther ke? Aku ada tengok. Mamin, tapi- kalau awak nak join cakap Mamin Saya lalu. Aku ada tengok sebenarnya, tapi tak adalah kerap yang sekerap kau kan. Ya, saya peminat Tengok Tega kan. guys. Jadi this sangat excited lah sebab Avengers Doomsday ni orang memang tunggu-tunggu kan. Dan fun fact, bukan fun fact lah, apa orang cakap, ada teori cakap nanti sebelum keluarnya cerita ni kan, nanti diorang tayangkan balik Avengers Endgame. Lepas tu ada scene yang diorang tambah dalam cerita tu. Jadi must watch lah sebab ya. And movie Marvel yang terdekat sekarang ni cerita Spider-Man lah, aka 31 Julai nanti keluar. So saya pergi tengok. Kita busy. 31 Julai hari apa? Hari Jumaat. Ha. Saya dengan Faiz dah book dah. Faiz dah tidur. Aduh. Dah tidur. Bila? Hari Jumaat. Pagi petang. Kita mau pergi petang. Pukul? Lepas semalam Jumaat tu. Sebab movie tu start 2.40. Oh, maksudnya korang nak tengok movie tu betul-betul. Cerita Spider-Man tu lah. Spider-Man Start 2.40. Ha. Start pukul 3. 2.40. Kau Jumaat dah pergi lah, sampai lah. Sempat. Sempat. Nice kawan-kawan. Okay guys. Kalau tak pun solat Jumaat kat ICM kan. Betul. Okay guys, tanpa membuang masa lagi guys, sebab Syuk nak buat kerja homework dia guys. Jadi Kau bocor. Okay. jadi kita akan start reaction in 3, 2, 2, 1. Okay, let's go. So, korang tahu X-Men? Kita tahu. Botak paling dia. X-Men tu yang tu. Yang tu. Tu kan. Ni Dr. Doom yang kau nak cakap tadi. Bila keluar ni? Gempa. Akhir tahun. Akhir tahun. Hujung tahun. Avengers tahun sebenarnya. They're far stronger than all of us put together, and they died. Benda tipu ada tengok. Oh, Ya, ya. saya pernah tengok lah. Okay. At the Tak end, seramah kan. that scared me far less Thor comeback dah Thor. than this one. Yang ni digabung. Dia ngambung semua. Oh yeah. X-Men. Alah. Dia melawan dah. What? Everything that they've sacrificed will be for nothing. Loki. Oh. Do not stand together. Weh. Put aside your petty squabbles. Mana Wonder Woman? Wonder Woman dah mati man. Ya ke? Tu adik dia tadi. If you return, you will return as brothers and sisters. Kenapa dia nak melawan? But mark my words. We're going to need a miracle. Apa ni? Hey, pal. It's not possible. Oh my god. Oh, betul Oi. mereka. Comeback cowok. Jadi tak ada Spiderman. Sekarang Spiderman je tak ada. Dia ada. Sekejap, kita mereka tu boleh ke pegang? Boleh. Dalam cerita Avengers Endgame dia dapat pegang. Tengok, 4 bulan lagi. 27 hari. Berapa yang bulan Disember? 28. 28 Disember. Habis. Tu sama Okay, korang guys. jangan lupa tengok pada Betul. 16 Disember ni.
Bawa sekali family, keluarga. Betul. Dia dah cakap ni. Baik dah shoot promote Marvel. Okay guys, itu saja kita punya reaction. So thank you Family, untuk korang keluarga, berdua. bapak lah. Jadi korang Ya. excited tak? Ada rasa nak tengok tak? Lepas Boleh, tengok boleh. trailer tadi. Aku rasa macam nak tengok juga. Ya. But due to the money dulu lah, aku nak tengok dulu. Yes. Wajib Jumpa tengok. anda di sana. Ya betul. Bye guys. Bye bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.